bukan semua ulama cakap forex ni haram. Oh, wow, okey. Setengah je. Ada yang cakap alam harus. Contohnya Setengah ulama Google ni je. fakta fact yang menyatakan bahawasanya ada mufti yang menyatakan forex ni harus. Memang ada banyak video. Kalau kau boleh tengok dekat media sosial, kau boleh Google sendiri. Betul, aku tak nafikan. Memang banyak yang cakap haram, tapi ada juga setengah ulama cakap harus hukum forex. Baik, pertama sekali untuk berada Bob T20 ni, sudah pasti awak akan kata, oh ada ulama yang kata harus, mufti yang kata harus. Pertama sekali, awak bawa satu mufti Malaysia dekat negara yang awak duduk ni, siapa yang kata harus? Forex haram, jelas haram. Apa yang awak buat ni haram. Awak dah buat dosa ni, awak antara awak dengan Allah dah, tapi awak mempromosikan pula benda yang haram kepada orang lain. Jadi sebab tu penting, nak jadi bodoh, nak jadi jahat sorang-sorang. Bila kita jadi bodoh dan jahat menyebar kepada orang lain, orang yang tak buat forex buat sebab kau akan dapat dosa yang berpanjangan. Ketahuilah sahabat-sahabat semua, forex haram, tinggalkan kerana Allah. Kita kaya dengan cara yang haram tak berkat. Kaya tak semestinya dengan harta. Bila kita buat benda secara haram, dapat harta yang banyak, kita dapat dosa, harta tu tak berkat. Biarlah duit sikit, biarlah tak T20, B40, tapi berkat berganda-ganda. Jadi ingatlah, forex haram, carilah rezeki yang halal, biar sikit tapi berkat. Barakallahu fikum.